Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 26 Ramadan. Kita terus kepada contoh yang ke-23. Masih lagi berkenaan darah wanita. Contoh 23, maklumat yang diberi seperti biasa. Anak lahir pada 1 Syaban, kemudian keluar darah selama 70 hari. Bermula dengan darah merah 20 hari, diikuti darah hitam 10 hari, kemudian darah merah 40 hari. Jadi mengikut contoh ini, darah lemah keluar dahulu, baru diikuti dengan darah kuat. Darah lemah yang keluar dulu itu sama ada ianya nifas ataupun tidak bergantung kepada berapa hari darah lemah itu keluar. Mengikut contoh ini, darah lemah itu keluar selama 20 hari. Oleh kerana darah yang lemah keluar sebelum darah kuat itu melebihi 15 hari, iaitu 20 hari, bermakna darah lemah itu dihukum sebagai nifas. Berbeza dengan contoh sebelum ini, kalau kita lihat semula, darah yang lemah keluar dulu 10 hari saja. Oleh itu, ianya dihukum sebagai istihadah, kerana darah lemah yang keluar dulu itu kurang daripada 15 hari. Jadi mengikut kes ini, oleh kerana darah lemah yang keluar dahulu itu lebih 15 hari, maka ianya dihukum sebagai nifas. Begitu juga dengan darah hitam yang kuat, sudah pastilah juga dihukum sebagai nifas. Manakala darah merah yang keluar selepas darah hitam selama 40 hari, ianya tidak boleh diambil sebagai nifas, kerana jika digabungkan merah, hitam, merah sudah melebihi 60 hari, iaitu keseluruhannya 70 hari. Oleh itu, nifasnya cubalah darah merah dan juga darah hitam, iaitu selama 30 hari. Jadi kita tengok macam mana pelaksanaan dia. Selepas anak lahir pada 1 Syaban keluar darah, maka tidaklah dia puasa dan juga solat kerana adanya darah selama 60 hari. Itu daripada 1 Syaban hingga 30 Ramadan. Walaupun pada akhirnya dia mengetahui yang sepanjang Ramadan itu darah yang keluar itu semuanya adalah istihadah. Tapi ketika berlalunya Ramadan itu, dia sendiri pun tak tahu kalau darah itu sebenarnya tidak berhenti. Kalau darah itu berhenti sebelum cukup 60 hari, boleh jadi kesemuanya adalah nifas. Jadi oleh kerana darah itu tidak berhenti sehinggalah sampai hari yang ke-61, barulah dia menyedari yang darah yang sedang keluar itu adalah istihadah. Jadi apa yang dia buat pada hari yang ke-61, iaitu pada 1 Syawal, wajiblah dia mandi dan juga solat, walaupun masih keluar darah, kerana dia telah pun sudah pasti darah yang keluar itu adalah istihadah. Oleh itu, sebabkan dia tidak puasa selama 30 hari sepanjang bulan Ramadan itu, maka wajiblah dia qada puasa selama 30 hari dan juga qada solat selama 30 hari. Kerana 30 hari itu adalah istihadah. Wajib puasa dan solat pada masa istihadah.
Okey, kita terus pergi kepada contoh yang ke-24 berkenaan dengan darah kuat datang kembali. Kalau kita lihat pada contoh ini, anak lahir pada 1 Syaban, diikuti darah selama 70 hari. Bermula dengan darah hitam selama 20 hari, diikuti dengan darah merah selama 10 hari, dan darah hitam keluar kembali pada selama 40 hari. Baik, bagaimana pelaksanaannya? Seperti biasa, 1 Syaban hingga 30 Ramadan, iaitu selama 2 bulan ataupun 60 hari, hendaklah dia meninggalkan puasa dan solatnya kerana keluarnya darah. Masuk hari yang ke-61, iaitu hari 1 Syawal, wajiblah dia mandi dan juga solat seperti biasa, kerana telah pun berakhir tempoh sebanyak-banyak istiadah. Kemudian apabila disemak semula, nifasnya cumalah hitam yang pertama saja, iaitu selama 20 hari. Jika dia nak menggabungkan hitam, merah dan hitam, adalah mustahil kerana darah hitam yang kedua itu selama 40 hari. Jika dicampur kesemuanya adalah 70 hari. Jadi ianya adalah mustahil untuk digabungkan darah hitam yang kedua itu. Oleh itu, nifasnya cumalah hitam saja. Tidak boleh digabungkan dengan merah kerana merah itu darah lemah. Kalau darah lemah mesti dikapit oleh 2 darah kuat, baru boleh dia bertukar menjadi nifas. Jadi dalam kes ini tidak boleh dikapitkan merah itu dengan hitam kerana jika dikapitkan sudah lebih 60 hari. Jadi kita ambil darah hitam yang pertama saja sebagai nifas, manakala yang darah yang keluar selepas itu adalah dihukum sebagai istiadah. Jadi dalam kes ini nifas ada kodok puasa selama 30 hari. Kerana sepanjang bulan Ramadan itu dia memang tidak berpuasa, kerana menyangka darah yang keluar itu adalah nifas. Manakala untuk solat, hendaklah dia kodok selama 40 hari, iaitu daripada 21 Syaban sehinggalah 30 Ramadan, 40 hari. Awalnya dia menyangka yang darah yang keluar adalah nifas, tapi akhirnya setelah dibuat semakan berdasarkan kaedah tamyiz, maka ternyata darah merah dan darah hitam yang kedua adalah istiadah. Maka wajiblah dia kodok solat selama 40 hari. Baik, itu sahaja buat kali ini. Kita sambung lagi pada masa akan datang. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw.